kaki makan, kita nak mengembara menerusi masa. Tapi tak perlu pergi jauh pun. Dekat Central Market je kita boleh rasa dah macam mana pengalaman makan dekat zaman dulu-dulu dekat Melaka. So hari ni kita nak rasa masakan Baba Nyonya dan peranakan dekat Precious Old China Restaurant. Jom! Pertama kita iaitu Juhu Cha. Apa itu Juhu Cha? Ini satu menu sebenarnya yang sangat sinonim dengan makanan peranakan ataupun Baba Nyonya. Ni makanan ni kalau anda familiar lah kan, kalau anda dah biasa dengan makanan Baba Nyonya, anda akan tahu makanan ni akan ada dekat setiap kali perayaan, antaranya Ghost Festival ke, Winter Festival ke, dan mestilah perayaan Tahun Baru Cina. So apa sebenarnya Juhu Cha ni? Ni kira macam salad lah, macam pembuka selera. Kita ada salad, lepas tu kita ada sambal belacan dan dia punya bahan-bahan utama dia, kita ada ternip dengan lobak, dengan ayam, cendawan dan juga ada sotong kering. So cara-caranya kita ambil isi dia sikit, kita pastikan ada lobak dia, nak sikit ayam, cendawan sikit, dan ada juga sotong kering kat dalam ni. Okey, orang katalah kan, kepercayaan peranakan Baba Nyonya ni kalau kita ambil banyak dan kita makan banyak, maksudnya lagi bagus, lagi prosperous, lagi banyak good luck untuk kita. So, kita kena ambil banyak lah. Lepas tu kita letakkan sambal belacan. Tu kita wrap. Lepas tu kita makan. Yang sedapnya pasal Juhu Cha ni sebab dia ada gabungan sayur. So, dia ada gabungan lobak, cendawan. Saya seorang yang sukakan cendawan. So, apa-apa makanan yang ada cendawan bagi saya memang sedap. Dan dia punya cuttlefish ataupun sotong kering dia tak ketara sangat dalam dish ni. Jadi kalau anda mungkin tak suka rasa sotong kering tu, dia tak rasa sangat. Tapi anda boleh rasa perbezaan rasa dia. Macam nak terangkan, macam ada rasa masin sikit, ada rasa masam sikit. Semuanya bercampur dengan elok dalam dish ni. Dan yang bestnya, sambal belacan dia tak terlalu pedas. Tapi sambal belacan kan ada pelbagai jenis. So sambal belacan yang ni rasa dia lebih masam. So masam tu menaikkan rasa dalam salad ni. So simpulan dia memang sedap. Dan inilah dia hidangan utama kita untuk hari ini, lemak nenas udang. Lemak nenas udang ni sebenarnya adalah udang yang dimasak dalam kuah santan berkrim. Rasanya sedikit pedas bersama juga dengan kepingan-kepingan nenas. Dengan tradisi Baba Nyonya ni dimakan dengan nasi ni. Namanya nasi bunga terang. Kalau anda nak tahu bunga terang tu apa, sebenarnya bunga terang ni bunga yang dia mekar pada waktu pagi je. Ataupun dalam nama putihnya, bunga morning glory. So, bunga tu digunakan untuk masak nasi ni, tapi bukan bunga tu je. Ada macam-macam lagi bahan-bahan. Ada serai, ada santan, ada halia dan macam-macam lagi. Dan cerita dia kan, sebenarnya kenapa dia masak nasi dengan bunga untuk dijadikan warna biru? Sebab sebenarnya dia nak menarik budak-budak untuk nak makan. Sebab kadang-kadang yelah budak-budak macam, alah hari-hari makan nasi putih je, macam tak berminat lah. So sesekali mak bapak mereka akan cuba masak dengan nasi bunga terang ni supaya budak-budak macam, kenapa hari ni nasi warna biru? Macam itulah. Tapi bukan tu je, dia memang rasa dia pun lain dan sedap sebenarnya. Okey, mestilah kita nak udang. Udang dia dah lah besar, sihat. Kita gabungkan semua dalam sudu ni dengan kita punya nasi bunga terang. Best kan? Sebab bila dah masuk dekat dalam sudu ni, dia warna-warni. Kita pun tertarik nak rasa kan. Rasa dia macam mana? Sekejap. Nak kuat lagi sikit. Bila masuk je sudu tu dalam mulut,
Terus boleh rasa rempah-rempah dia tau. Jadi kita tahu dia gunakan rempah yang banyak. Dia tak kedekut bahan-bahan dan rasa dia rasa asli. Dan dalam kuah dia ni memang ada rasa, sebenarnya memang sangat pedas. Jadi kalau anda peminat pedas macam saya, memang best. Sebab bila kita masuk je dalam mulut, rasa pedas, rasa masam lenas tu, lepas tu ada rasa berkrim, rasa santan tu. Sedap. Lepas kita dah makan lauk lemak nanas tadi yang berkrim tadi, sekarang tibalah masanya untuk kita mencuci mulut kita dengan dessert. Ni namanya santan durian. Diperbuat daripada durian sebenar bersama dengan krim santan. Okey, cara pembuatan dia sebenarnya, dia kena ambil buah durian yang sebenar tu, guna durian Musang King. Lepas tu kena dihancurkan dan tip dia kena guna tangan. Tak boleh guna blender, tak boleh guna mesin sebab kalau kita guna mesin dia akan jadi terlalu halus. Jadi kita tak rasa durian dia. So bila hancurkan dengan tangan tu, adalah tekstur durian. Isi-isi durian tu ada lagi dekat dalam dessert ni. So boleh rasa durian sebenar. Dan untuk siapa yang meminati durian memang best lah sebab daripada jauh dah boleh bau durian tu. Memang real Musang King. Dan dia top pula dengan krim santan. So jom kita rasa macam mana dessert ni. Memang best, macam makan buah durian tapi dia lembut. Tapi pada masa yang sama tu dia ada tekstur durian. Kalau kita makan buah pun kadang-kadang durian tu memang lembut, memang creamy. Dia akan macam cair dekat atas lidah kita kan. Tapi ni sebab dia dah blendkan dia, so kita rasa tekstur-tekstur, jalinan-jalinan daripada buah durian tu ada dekat dalam dessert ni. Campur dengan santan ni pula, memang berkrim. Dengar lagu ni pula lagi, background music dia memang rasa macam kat Melaka ke ni? So kopi ni dengan durian ni memang sedap. Dua-dua berkrim, dua-dua lembut dekat lidah. Memang kombinasi yang best untuk kita mengakhiri lepas kita dah makan lauk-lauk tadi yang mengenyangkan tu. Memang ending yang paling bagus. Jadi kalau anda tertarik dengan makanan-makanan yang kita dah cuba hari ni, bolehlah rasa dekat restoran ni sebab sebenarnya bukan itu je. Ada macam-macam lagi makanan, semuanya asli peranakan. Semuanya ada dekat sini, dekat Precious Old China Restaurant dekat tingkat 1 Central Market. Okey guys, itu je untuk Kaki Makan kali ni. Jangan lupa terus bersama #KakiMakan untuk lagi tempat-tempat makan yang best. Bye!